Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Imani dan rakan tugas saya Ulia Humaira dalam buletin TV SKKKLAU. Wadah informasi anda Cakna, Kreatif dan Informatif. #informatif. Hari ini 27 April 2026. Sekali lagi kami bersiaran secara langsung dari Dewan Seri Perdana SK Kompleks KLIA. Bagi menyaksikan majlis pelancaran Minggu Pusat Sumber Sekolah dan Minggu Bahasa, pelancaran program Nilam dan Dekad Membaca Kebangsaan 2026. Sepanjang minggu ini ada banyak pertandingan dan aktiviti yang akan diadakan. Inilah masanya untuk anda merebut peluang menyertai pertandingan. Tuah ayam nampak di kaki, tuah anda siapa yang tahu. Mari acara menjadi majlis di pagi ini. Stand together with respect, responsibility, and kindness. Let's have fun. Hati curi, orang saya merambai, mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan. Pada sinar, kawal kemarahan. Sebelum majlis berakhir, mari kita saksikan demonstrasi sains khas daripada beliau. 1, 2, 3, terus. Wow, seronok kan demonstrasi tadi? Kawan-kawan kita pun nampak sangat teruja. Siap tepuk tangan ramai-ramai. Saya pun turut teruja. Kawan-kawan, jangan lupa ya, kita ada berbagai aktiviti dan pertandingan menarik seperti Minggu SS dan Minggu Bahasa. Ada kuis format, bicara buku, permainan dalaman dan pertandingan melukis komen. Manakala, pertandingan bahasa pula akan dijalankan semasa waktu PDPC dalam kelas masing-masing. Kita ada pertandingan membaca, menulis, bercerita, berwarna dan macam-macam lagi. Majlis pelasiman juga turut diadakan untuk murid-murid sesi petang. Jom bersama kru setugas untuk liputan seterusnya. Terima kasih Imani dan Ulia. Hai kawan-kawan, saya Jelita akan bersama anda untuk liputan sesi petang. Majlis pelancaran Minggu PSS dan Minggu Bahasa turut diadakan di Dewan Seri Perdana. Ia akan diresmikan oleh Puan Amani binti Muhammad Taha, Guru Penolong Kanan Petang. Ambil berat, fahamkan apa pertandingan yang cikgu telah berikan untuk kamu. Rebut peluang supaya kamu boleh menang. Minggu Bahasa pada sesi 2026. Ladies and gentlemen, please get ready to witness the launching game of the school library. We once again invite Puan Mahani to Kalau sesi pagi, ada persembahan pantun dan choir. Sesi petang pun tak kurang hebatnya. Mari kita saksikan bersama tarian Ayam Didik dan nyanyian bahasa Arab oleh rakan-rakan kita. Seronok tak kawan-kawan? Sepanjang minggu PSS ni ada banyak pertandingan yang diadakan. Ada pertandingan bercerita, tulisan cantik, pertandingan mewarna
dan macam-macam lagi. Apa lagi? Jangan lupa ya sertai pertandingan. Mana tahu anda bakal terpilih sebagai pemenang. Sekian saja liputan saya untuk sesi petang. Kembali kepada Ulia dan Imani. Bye. Semoga program seperti ini dapat meningkatkan minat membaca, mencukir bakat serta menggalakkan penguasaan pelbagai bahasa dalam kalangan murid. Sekian saja liputan kami pagi Majlis Perasmian Minggu Pusat Sumber Pelancaran Program Nilam Dekat Membaca Kebahasaan dan Minggu Bahasa. Jangan lupa klik like dan subscribe channel TV SK Kekilai Official serta tanda sokongan anda pada kami.